Kadang-kadang kita tak perlu pergi jauh pun untuk rasa tenang. Bukit Fraser mungkin nampak macam destinasi biasa, tapi trip kali ni lain macam. Dari pagi sampai petang, setiap spot ada momen dia sendiri. Hampir semua kita orang try. Kalau korang tengah cari tempat nak lari dari panas, video ni wajib tengok. Apa lagi geng, jom explore Bukit Fraser bersama saya. Untuk trip ni kita orang bergerak seawal jam pukul 8 pagi dari Kuala Lumpur. Perjalanan ke Bukit Fraser mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Untuk ke Bukit Fraser ni kita orang ikut jalan dalam je, kita orang tak ikut highway. Basically korang akan tembus ke Rawang Bypass and then akan lalu dekat Kuala Kubur Baru. Dekat area Kuala Kubur Baru tu nanti korang akan nampak empangan Sungai Selangor ni dekat belah kiri korang. Selain daripada Genting Highland dan Cameron Highland, Bukit Fraser ni juga adalah salah satu tempat percutian tanah tinggi yang ada kat negeri Pahang ni. Ketinggian biasa adalah sekitar 1,200 meter di atas paras laut dan paling tinggi boleh cecah 1,450 meter dekat kawasan Fraser Hill ni. Pada awal 1900, tempat ni dibuka sebagai hill station pada zaman penjajahan British untuk pengawal kolonial dan sebagai tempat rehat. Nama Fraser ni berasal dari Louis James Fraser, seorang prospektor Scotland yang dulu mengusahakan lompong biji timah dekat atas bukit ni. Once korang dah sampai kat area gap ni, maknanya korang ada dalam 15 ke 20 minit lagi perjalanan untuk sampai ke Bukit Fraser. Time kita orang lalu road ni keadaan agak mencabar sebab malam sebelumnya hujan lebat gila. Pada awalnya ni merupakan satu-satunya jalan untuk naik dan turun ke Bukit Fraser. Lepas pada tahun 2001, ni merupakan jalan naik sahajalah. And then untuk jalan turun korang akan ikut jalan lain nanti. Finally, setelah 2 jam perjalanan, kita orang pun sampai dekat Bukit Fraser ni. Mana signboardnya? Oh, dapat ni Bukit Fraser ni. Tempat pertama yang kita orang pergi dekat Fraser Hill ni ialah Bird Interpretive Centre. Basically tempat ni merupakan sebuah galeri ataupun pusat pameran yang memaparkan spesies burung tempatan dan burung migratory yang pernah direkodkan di Fraser Hill. Dari segi waktu operasi, diorang buka weekend saja daripada pukul 10 sampai pukul 7. Masuk adalah percuma. Ada 260 spesies burung yang direkodkan kat Bukit Fraser ni. 205 spesies merupakan spesies asal kat sini. Selebihnya dalam 40 spesies merupakan burung yang migrate dari Russia, Japan dan China masa musim sejuk kat sana. Lepas tu diorang akan continue perjalanan diorang ke arah selatan seperti Australia dan New Zealand sebelum balik ke habitat asal masing-masing. Untuk korang yang suka hiking pula, dekat sini ada 8 trail yang korang boleh explore kat sini, which is sebelum diorang buat jalan berturak kat sini, trail-trail ni ialah laluan berkuda untuk connect satu ke satu tempat yang lain kat Bukit Fraser ni. Selain tu, sejak tahun 1988, dekat sini diorang ada organize pertandingan mengenal burung antarabangsa Bukit Fraser setiap tahun. Masa pertandingan ni, setiap tim daripada seluruh dunia termasuk lokal compete against each other untuk rekod sebanyak mungkin spesies burung dekat kawasan sekitar Fraser Hill ni. Next, kita santai-santai je explore the whole area main town Bukit Fraser ni.
Macam yang korang tengok, basically ciri-ciri seni bina dekat kawasan Bukit Fraser ni ke arah Little England. Balai Polis Bukit Fraser ni dibina pada tahun 1919, menjadikannya salah satu bangunan lama yang masih lagi wujud dekat Bukit Fraser ni. Klinik kesihatan pun ada kat sini guys. Ni antara tempat yang unik yang ada kat sini. Macam korang tengok, sebahagian Bukit Fraser ni duduk dekat area Selangor, sebahagian lagi dekat area Pahang. Bukan winter, ya. Clock Tower ni dianggap sebagai salah satu mercu tanda utama di Bukit Fraser ni. Tak sahlah kalau dah datang ke sini tak tangkap gambar background Clock Tower ni sebagai kenang-kenangan. Dekat area main town Fraser Hill ni ada satu spot untuk korang tengok overall view tempat ni dari atas. Location dia ada dekat bahagian paling atas sekali puncak ini. Boleh tahan mengah juga bila nak naik ke atas ni. Tapi memang tak ada cara lain. Kalau korang nak naik ke atas ni, korang memang kena ikut go through tangga ni dari bawah sampai ke atas ni. Kebetulan masa kita orang datang sini ada event related to arts dekat sini. Kita orang tertarik nak layani dulu sebelum gerak ke tempat lain. Mengimbau kenangan balik kejap seni pasir ni masa kecil-kecil dulu. Tak lekat sana. Tak lah warna pink. Mulut pink juga. Orang follow gambar. Ada ikut gambar. Sebab rambut I dah hitam. I nak buat Seterusnya kita orang bergerak ke Taman Awan Bukit Fraser. Dekat sini juga ada pelbagai pilihan tempat makan dan kedai-kedai souvenir kalau korang nak beli gift ke apa. Tapi kita orang singgah sini bukan sebab nak makan ke apalah. Kita ada satu aktiviti yang menarik nak buat kat sini. Kalau korang nak tahu, selain taman permainan dekat sini juga ada aktiviti miniature golf course yang korang boleh buat. Tempat ni dibuka setiap hari dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 4.30 petang. Dia RM8 seorang untuk 30 minit. So nanti diorang akan bagi korang satu batang kayu dan satu biji bola golf. Overall ada 9 jenis obstacle yang korang boleh explore dekat sini. Basically memang sewa untuk 30 minit tu just nice lah untuk korang main daripada obstacle 1 sampai obstacle 9. dekat tempat. Alah, halang. Dah mampus. Ui. Oh, cepat.
Mampulah kau. Wahai. Macam I tadi. Sama macam. Ha. Dah lah 2 kali 5 je lah. Angin ada angin. Susahlah ke depan sikit lah. Seterusnya kita orang pergi singgah makan dulu dekat Aida dan Nia Tea House. Tea House ni dibuka daripada hari Jumaat sampai hari Rabu. Waktu operasi yang normal 10 pagi sampai pukul 7 petang. Diorang tutup hari Khamis. One of the best thing kalau korang makan dekat Aida dan Nia Tea House ni compare dengan tempat-tempat lain makan dekat Bukit Fraser ni, korang dapat makan sambil layan view Gunung Ganang dekat belakang ni. Dekat sini untuk lunch kita orang order pasta carbonara, chicken grill, nasi goreng kampung dan scones. Antara semua makanan yang kita orang order kat sini, kita orang paling recommend untuk korang order nasi goreng kampung diorang. Memang ngam teruk. Untuk lokasi seterusnya kita orang pergi ke Allen's Water. Tempat ni dibuka setiap hari dari pukul 8.30 pagi hingga pukul 6.30 petang. Allen's Water ni asalnya adalah sebuah empangan kecil atau takaran air untuk bekalan air kepada penjajah dan peneroka zaman kolonial di Fraser Hill. Sekarang ia telah ditukarkan kepada sebuah taman rekreasi dan tasik kecil yang kemudiannya diubah suai untuk aktiviti riadah seperti paddleboat, memberi ikan makan dan berjalan-jalan sambil menikmati alam hijau sekitar. Kalau korang nak beli makanan ikan, korang boleh beli dekat kemah biru ni. Harga dia RM2 je satu paket. Harga untuk naik paddleboat ni RM20 untuk 15 minit. Satu boat ni korang boleh naik 4 orang. Mak kena. Mak kita balik. Mak kita balik. Mana ada cantik lah. Ke dia kata kita sana, ke dia kata orang sana. Seterusnya kita orang bergerak ke The Paddock and the Garden. Untuk weekdays diorang buka tempat ni daripada pukul 8.30 pagi hingga pukul 5 petang dan untuk weekend pula diorang extend sampai pukul 6.30 petang. Harga dia RM10 seorang. Basically korang akan dapat 10 euro lah untuk setiap seorang. Selain itu, aktiviti lain yang korang boleh buat dekat sini juga ialah horse riding. Harga dia pula RM10 untuk orang dewasa dan RM8 untuk kanak-kanak.
Basically diorang akan bawa korang pusing-pusing satu loop dalam kawasan ni je lah. Okey dah. Selain tu juga korang boleh bagi makan dekat kuda-kuda dekat sini. Harga dia RM5 satu cup ni. You nak bagi tengah jalan ni ke? Ayo. Tempat terakhir yang kita orang pergi dekat sini ialah Glass House. Diorang buka dari hari Khamis hingga hari Isnin 10 pagi sampai pukul 6 petang. Hari Selasa dan Rabu tutup. Dekat sini tak ada apa-apa aktiviti. Kita orang just nak lepak je sambil minum kopi dan layan angin sejuk buat kali terakhir sebelum balik KL. Untuk peminat-peminat pokok kaktus, dalam Glass House ni diorang ada jual pokok kaktus ni untuk korang bawa balik sebagai cenderia hati. Kadang-kadang kita cuma perlukan satu hari untuk berhenti sekejap, untuk rasa tenang, untuk rasa syukur. Serius guys, Bukit Fraser ni underrated gila. Kita orang datang tanpa expectation tapi balik dengan penuh momen best. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebab saya akan kongsikan lagi banyak destinasi menarik, tips travel dan makanan best dalam video akan datang. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Bye.